Kalau bau sedap boleh buat produk laku, semua perfume dekat rak tu dah lama dah akan sold out. Tapi kan sebenarnya realitinya, dia bau yang sedap ni, dia tak jamin pun tahu yang kalau kita jual perfume ni, perfume kita akan sold out dan laku. Dalam bisnes perfume ni, masalah utama dia bukan perfume tu tak sedap. Memang kebanyakannya perfume ni susah kita nak cari yang tak sedap. Memang yang sedap je lah. Kan kalau kita nak keluarkan produk, kita dah test dulu. So yang kita akan keluarkan dan kita akan jual yang sedap je. Tapi masalahnya orang-orang yang jual perfume ni, dia tak faham kenapa customer beli. Customer bukan beli semata-mata bau sedap. Kalau kita tengokkan dekat mall, banyak orang jual perfume. Tapi adakah sebab bila dia nampak, dia nak beli? Dia bau, dia mesti nak beli? Tak. Nombor satu adalah, customer dia tak beli guna hidung. Customer ni dia beli guna emosi, persepsi dan cerita. Sebab tu bila kita tengah promote kalau dekat online ataupun dekat offline, janganlah tak bercakap. Cakaplah, berceritalah. Customer ni dia tak tanya tau. Dia tak tanya pun bau ni ada note apa. Dia tak tanya. Customer ni dia cakap kan, botol ni nampak premium lah. Kan bila pakai ni rasa confident lah. Kan ataupun customer ni bila dia tengok perfume, dia pegang perfume, aku rasa perfume ni sesuai lah dengan aku, dengan karakter aku, style aku, dengan orang kata apa, dengan gaya hidup aku. So nampak. Kedua, isu nombor dua, semua orang ni ataupun kebanyakan orang jual perfume ni, dia jual benda yang sama je. Bau sama, botol hampir sama, ayat pun sama. Inspired perfume, tahan lama, harga murah. Jadi bila semua ni kan customer nampak sama je, masa tu customer akan mula compare dekat harga. Kan sebab sama. Akhirnya apa yang berlaku adalah perang harga. Lepas tu kita berniaga pun, orang jual perfume pun tak ada untung lah, sebab lepas tu jual murah, lepas tu jual murah. Lepas tu kita pun sebut, oh, bisnes ni keras. Isu nombor tiga adalah sebab tak ada orang pilih kita, sebab tak ada sebab orang tu nak pilih kita. Sebab tak ada sebab orang tu nak pilih kita. Okay. Soalan yang paling penting, yang ramai orang jual perfume dia tak boleh jawab. Kenapa aku perlu beli perfume ni bukan perfume lain? Kenapa aku perlu beli dengan kau bukan beli dengan orang lain? Kalau benda ni kita yang jual perfume tak boleh jawab, customer lagilah tak tahu apa sebab aku nak beli dengan kau. Jadi kan, kalau kita jual perfume ni laku lah kan, kita kena buat 3 benda ni lah. Banyak, tapi saya nak ringkaskan, kita fokus kepada 3 benda ni dulu. Satu adalah kita jual cerita, bukan jual bau semata-mata. Sebab perfume ni, bau ni, dia ada kisah dan identiti. So bila kita buat konten, kita cerita lah. Bila kita promote pada customer, kita cerita lah. Kan, perfume ni untuk siapa contohnya, cerita lah. Perfume ni dia ada bau-bau oud, kan, sesuai untuk lelaki-lelaki yang maskulin, kan. Lepas tu daripada mana, negara mana, dia kena ada penceritaan. Lepas tu nak pakai masa bila, lepas tu pula kalau kita pakai apa rasa dia. So kita kena banyak bercerita. Yang keduanya pula adalah bezakan diri kita. Walaupun perfume tadi sama, bezakan dari sudut mungkin cara kita bercakap, mungkin cara kita buat branding, kita buat video pakai kod lah, ataupun cara kita marketkan. Bau boleh sama bang, tapi value kita sebagai salesman, orang yang jual perfume ni, jangan sama, buat lain. Yang ketiga, kita fokus kepada niche, bukan semua orang. Bila kita cuba jual kepada semua orang, akhirnya dia tak laku pun kepada sesiapa. Lagi spesifik target, dia sebenarnya lagi senang nak jual. Contoh saya nak jual kepada hanya orang yang mud spot. Mud spot, orang yang hiking. Kan saya nak keluarkan 3 jenis bau ni je. Ataupun saya nak jual kepada geng-geng kerja office. Kan yang perempuan pakai baju kurung mak-mak. Saya keluarkan 2 bau je. Kan, ataupun saya nak jual kepada bos yang selalu join meeting, kan,
saya nak keluarkan 3 bau je. So macam tu. So jangan terlalu random sangat ataupun jual kepada semua orang. Okey, kalau anda tengah fikir nak mula bisnes perfume ataupun dah mula tapi tak faham kenapa susah sangat nak laku. So saya cadangkan follow saya. Kan insya-Allah saya akan kongsi real strategi bisnes perfume yang mungkin tak ada orang pun nak cerita. Okey, follow saya.